Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, bertemu kita lagi di Amber Channel tuan-tuan. Lama tak buat video Okey, kali ni kita share sikit footage daripada GoPro Hero 9 yang kita beli second itu hari. Tadi daripada rumah sampai ke sini tersalah tekan pula. Aduh, jam. Okey, kali ni kita try daripada latar. Itu daripada dia punya Renat tadi tu. Keluar daripada dekat tol tadi. Dan kita masuk latar. Okay, kita try bawa GoPro sekali. Kita tengok macam mana dia punya performance, macam mana dia punya footage untuk kita kongsikan dengan kita punya subscriber kita Okay, untuk makluman semua, kita dah sampai subscriber melepasi 1000 subscriber Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang subscribe saya punya channel InsyaAllah kita akan membawakan video-video footage daripada GoPro untuk subscriber kita lah, InsyaAllah. Terima kasih kerana masih lagi setia dengan Amber Channel tuan-tuan. Alright, kita layan dulu. Ini laluan daripada Latar menghala ke Rawang. So yang tadi ke kiri tadi pergi ke Rawang, Bandar Rawang. Yang ke kanan ni pergi ke Selayang ni ada lap sikit lah, tapi saya tak bawa laju ni. Layan je. Alright. Okey, area ni sebenarnya banyak tempat menarik untuk kita hiking, untuk kita manda-manda kan. Sebelah kanan ni dia panggil Commonwealth punya apa nama, reserve forest lah sebelah kanan ni. So depan ni nanti kita akan jumpa kancing kancing waterfall. Kat dalam tu kita boleh hiking juga sampai ke puncak dia. Kat sini belah kiri ni Okey, kita teruskan perjalanan menghala ke Selayang. Okey, inilah jalan utama dulu daripada Ipoh menghala ke KL. Kita akan melalui jalan ni lah. So ini jalan main road dia dulu sebelum ada plus Okey, dulu mungkin lalu ada satu hala ataupun dua hala lah kan. Sekarang ni nampak 3 lane lah. 3 lane menghala ke KL, 3 lane menghala ke Serendah ataupun ke Ipoh Okey, basically sebelah kiri ni ada satu spot lagi untuk kita healing-healing dengan family Ada spot untuk kita mandi-manda dengan anak-anak. Okey, kat sebelah sini selepas flyover ni kita kena himpit ke kiri sikit. Dulu ada PLKN punya camp kat sini. So sekarang lepas PLKN tak hidup so tempat ni pun dah abandon lah. So lepas flyover ni and then kita himpit belah kiri sikit, kita boleh nampak lah dia punya fasiliti yang kerajaan dah buat lah sebelah sini So sebelah ini ada satu spot lagi. Kat depan ni ada pintu gerbang. So dekat pintu gerbang tu masuk je. Ini Temple Park punya waterfall lah sebelah kiri lah. Okey, jom kita lancar. Okey, ini antara jalan yang sibuk juga di sebelah KL sebelah KL Utara dah panggil. Jalan main road dia lah, banyak lori so kena hati-hati lebih sikit lah. Okey, ni sebenarnya laluan ni kita akan sampai ke, kita akan melalui Pasar Borong Selayang. Kalau kita terus je Pasar Borong Selayang, kita akan jumpa roundabout yang pergi ke Jalan Kuching, pergi ke Metropolitan Kepong. Lepas tu satu lagi belah kiri tu pergi ke Batu Cave lah. Okey, kat sini nampak crowded banyak kereta, banyak lori lah. Okey, depan ni nanti kita akan himpit ke kiri kita nak masuk ke kiri. Kita akan masuk ke simpang belah kiri tu. Okey, simpang tu nanti kita boleh pergi ke Stadium Selayang, kita boleh pergi ke MPM kat sini kita himpit kiri. Okey, masuk sebelah kiri lah. Kita kena praktis bagi signal awal-awal lah untuk safety semua orang lah. Alright, kita lancar.
Okey Cun, okey cantik. Traffic light hijau pula. Okey, jom kita teruskan perjalanan kita. Simpang masuk kanan Traffic light kita masuk kanan. Kita menghala ke Kepong Jalan ni pun jalan yang agak sibuk kita akan pergi ke Kepong So jalan ni kalau terus lagi sebelah kiri kita akan pergi ke Hospital Selayang. Sebelah kanan kita akan pergi ke ni lah, Frame dan juga MRR2. Layan corner sikit tuan-tuan. Tapi tak laju ni, tak apa, safety. Okey, kita luncur lagi. Tak jauh dah ni, dalam 5 minit 10 minit lagi kita sampai lah. Kita layan je dulu. Alright. Okey, kita dah sampai dekat simpang ni, simpang traffic light ni. Kita nak U-turn tau. Sini ada balai polis Gombak balai polis Gombak kalau tak silap So kita U-turn kat bawah ni Okey, kat sini traffic light agak lama tunggu Panas kan sebenarnya. Okey, nasib baik kita datang. Dia dah terus hijau tak nunggu lama lah. Okey, kita jangan masuk balai polis tau. Kita U-turn kat sini. Okey, tak perlu pergi balai polis. Ini balai polis trafik pun ada kat sini untuk aksiden-aksiden yang sebelah-sebelah belah Selayang kat sini lah. Okey, kita luncur sikit. Depan sikit kita akan nampak dia punya apa nama tu, label ke Bukit Lagong So kita nak pergi ke sini lah tuan-tuan sebenarnya. Kita nak pergi breakfast kat sini kejap. Ni pengampung orang asli kat dalam ni. Tapi dia punya scenery dia cantik lah. Okey, so saya nak try angkat sikit punya view sebab saya punya GoPro tadi mendongak ke bawah sikit kita angkat sikit. Baru nampak view ke atas sikit Okey, sebab saya tengah try ni, nak try and error. Nak tengok view yang paling bagus dekat mana dia punya setting dia kan. Sebab saya beli klip pun dah, klip yang biasa-biasa je. Saya klip dekat visor tu je. Okey, kita dah sampai area sini. Sini ramai orang pergi hiking lah kat atas tu, belah kiri tu, kat atas bukit tu. Ada orang ramai hiking kat atas tu. Kat sini heavy juga katanya. Saya tembak anti seorang tu kat sini tu. Okey, kita dah sampai kawasan rekreasi Kat sini pun ramai orang datang untuk buat family Ada air terjun sini kat sini belah kiri ni ramai orang. Hari ni tak ramai orang, ada satu family je tu. Mungkin sebab pagi lagi kot, hari Jumaat kan, hari kerja. Air cantik sejuk, jernih, alhamdulillah. Okey, kita luncur dulu, tengok. Tenang je jalan ni Okey, sini kebun durian pun banyak. Kebun durian, kebun sayur, saya nampak banyak kan. Okey, biasanya hari Minggu kat sini memang ramai sebab dia dekat dengan KL. Dekat dengan KL, jadi tak perlu ambil masa lama untuk sampai ke ni. Tengok ramai pula mak-mak motor ni di mana ni, melambai jap lah. Dia orang lambai, kita pun lambai jugalah. Okey, sini happening sikit lah. Dia punya air terjun dia besar sikit. Nampak tinggi dalam sikit lah. Okey, kita tak jauh dah ni. Kita nak sampai dah lokasi yang kita nak tuju tu. Basically kita nak breakfast dalam kebun hari ni. Okey, hopefully hari ni buka. Saya tak pasti sama ada buka atau tak buka. Dia cuti cuma hari Senin Selasa je. So hari Rabu dia buka sampai hari Minggu, hari Ahad. Okey, alhamdulillah buka. Pagar buka ODLC kedai ni. So nampak kereta pun tak banyak hari ni. Satu kereta je, tiga kereta 3 kereta, 2 motor. So masuk motor kita satu, jadi 3 motor lah. 3 motor, 3 kereta. Alhamdulillah kita dah sampai. Jom kita tengok apa yang ada. Alright. Alhamdulillah. Okey, tengok view, dia punya view kita boleh makan kat bawah kemah tu, kat luar sana tu kan. Healing sikit. Ini bahagian dalam dia lah. Okey, itu kaunter dia. Dan sini tempat makanan dengan minuman lah. Kita boleh collect.
Hari ni kita makan lontong sambal sotong. Okey, itu dia saya punya favourite lah. Kat sini soto pun ada, nasi lemak pun ada. Apa nama tu, lempeng pun ada. Okey, memang best lah. Okey, kita dah kenyang. Kita beransur balik lah. Sebelum balik tu kita lajak sekejap untuk belanja saya punya apa nama tu, subscriber semua ni. Kita pergi berjalan lebih sikit lah untuk view GoPro baru kita ni. Okey, jom kita layan. Okey, so far saya pakai SIM Cruisim yang second hand ni, saya beli ni almost tahun lah saya pakai. So far tak ada masalah untuk start. So tak ada lagi breakdown tepi jalan. So dia punya temperature pun semua tu cantik je. Alhamdulillah. Jom kita. Okey, kita lajak sekejap. Ini entrance yang kita masuk tadi. Kita kalau sebelah kiri kita balik lah. So saya belanja sekejap. Kita lajak sebelah kanan sana tu. Jom kita explore. Kita ada masa lagi sikit. Sekarang pukul 10.41. Okey tuan-tuan, belah kiri ni nampak nampak establish part ni sebenarnya tempat ni memang dah lama ni, bawah majlis Perbandaran Selayang kot kalau tak silap. Ni dewan untuk orang kahwin lah. Ada orang buat function hall. So saya nampak ramai juga orang buat majlis kahwin kat sini lah. Okey, ada pintu gerbang kat depan ni yang boleh masuk ke sini lah. Taman Rimba Bukit Lagung. Okey, nama dia Taman Rimba Bukit Lagung. Kita layan sampai ujung jap. So sini dia punya landscape dia cantik lah. Dia memang establish lama dah lah. Okey, kita lajak ke depan sikit. Kita tengok kat depan ni ada apa. Okey, jalan dia dah beransur tak berapa cantik ya. Okey, kita layak ke depan sikit. Dah sampai ke kampung orang asli. Uish, rupanya kat belah ni cantik lah dia punya pintu gerbang ni. Oh, tak ada pintu gerbang, dia ada tiang kiri kanan lah. Okey, ni perumahan orang asli lah kat sini kampung orang asli Bukit Lagung. Oh, ada orang mancing kat tepi ni. Okey, kita lajak sekejap. Kita tengok apa dia kat depan sana sampai level tertentu je lah. Saya tak akan masuk sampai ke dalam kampung orang asli tu. Kita try tengok kat mana je. Rasanya kat dalam ni ada kolam pancing kalau tak silap. Nanti kita tengok. Oh betul lah. So belah kiri tu ni ada kolam pancing. Kolam pancing air masin lah. Saya tak masuk sampai ke dalam tu. So saya rasa saya kena pusing sini je lah. So saya rasa kat dalam tak ada apa lah. Yang last kali saya rasa kolam pancing ni je. Okey, so kita patah balik lah tuan-tuan. Okey, layan lagu je lah Alright, apa ni layan lagu. Okey, bye bye. Thank you, terima kasih kerana layan saya punya video. Hari minggu mungkin ramai kot. Hari ni tak ramai sangat. Saya rasa saya nak try pakai kat badan lah. GoPro ni, tengok punya tu better ke aku tak. Try pakai yang kat badan sekejap. Sekejap lagi lah. Sampai bahan dia tu saya macam ni punya view dia agak berbeza lah. Kita tukar dekat depan pintu gerbang nak masuk ke dalam. Okey, saya terlupa pula. Sebenarnya saya ada bawa bracket untuk badan untuk sangkut saya punya GoPro saya ni. So saya rasa saya nak try juga tengok dia punya footage dia better ke tak kalau guna dia punya bracket yang pasang kat badan dengan sebab tadi dekat visor tu saya terpaksa adjust untuk dua level lah. Satu yang standard dia pandang ke bawah sikit. Kalau kita ubah sikit naik ke atas sikit, kita kena buka visor sikit tu baru nampak view penuh sikit lah kat atas. So yang ni kita try tengok badan, sepatutnya dia punya view lagi better lah. So kita try tengok ke bawah ni. Alright, kita tengok macam mana Okey, kita layan. Okey, saya dah saya dah pasang dekat badan lah. So inilah view dia sebelum kita menunggang. So kita letak bracket yang lama tu dalam bawah ni supaya tak hilang lah. Saya pun bawa juga bateri spare 2 biji lagi. Okey, tak apa, kita tutup dulu. Sudah terasa. Jom kita. Okey, jom dah siap. Jom kita luncur. Footage yang Okey ke? Okey ke? Dia punya footage macam ni.
Kita tengok. Mungkin better lah kan. Okey lah, kita tengok. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita jalan. Okey dah rekam. Bila kita pakai GoPro ni dekat badan, dia lebih rasa confident sikit lah. Dari segi keselamatan GoPro tu Dekat badan ni. kalau tak, kita rasa macam nak jatuh je kan kalau sangkut dekat visor. So dekat body ni dia lebih kukuh lah nampaknya. Cuma itulah, bila saya perasan ni, dia punya footage ni nampak view macam ni je kan. Itulah. So tak apalah, saya belanja je lah view macam ni tuan-tuan sampai habis video Alright, so selamat menonton insyaAllah. Siapa belum subscribe, tolong subscribe InsyaAllah kita sama-sama bantu untuk berkongsi lagi video-video yang akan datang Terima kasih tuan-tuan. Ni layan video berserta dengan muzik je lah Alright, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Kalau makan kat badan ni,
Okey, kita dah sampai ke penghujung rekod lah. Penghujung video ini jalan terakhir lah. MRT menghadap ke Kuala Selangor. Okey, atas tu MRT punya laluan lah. Okey tuan-tuan, terima kasih kepada siapa yang masih lagi setia bersama dengan nama channel. InsyaAllah saya mengharapkan kongsian menggunakan GoPro ni memberi sedikit manfaat lah, InsyaAllah, untuk kongsi laluan-laluan dalam KL ataupun laluan-laluan special yang kita boleh guna lah. Okey tuan-tuan, sampai jumpa lagi InsyaAllah. Sampai di sini dulu, kita jumpa lagi ya. Alright, Assalamualaikum. Bye.